Okey, jom. Oh, ini dia ikan. Ikan dia. Kepala. Ada lagi ni. Dia segi Afrika. Mana? Tu. Laju sangat Abang cakap ah. Kena bagi tahu potong mana-mana. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera semua sekali. Alhamdulillah selesai untuk CMB punya. Nampak ah. Geng CMB. Settle lah. Kita naikkan hampir 380 kg hari ni Alright. Kita tanpa kapten pun boleh dapat sampai 13. Kau kalau kapten ada. Kalau kita ada, nombor 1 dapat. Betul. Kita baju koti je. Sebenarnya tapi saya tak mau. Apa aja. Sibuk kan? Kalau sibuk. Haji ambil Nombor. Okey. Potong tepi. Ni dia lebih ada line ni kan. Senang. Okey. Dia keras. Okey. Dekat sini dia lagi keras. Jadi better kita ambil daripada habiskan jalan dua line ni. Dia lebih lembut lah kalau comparekan dengan atas tu. Ni. Dia putus tu dah. Putus tulang dah. Ini. Dia akan putus dua macam ni lah. Bila putus dua macam ni, lebih senang. Saya akan potong dua-dua sisi dia ni. Ni. Kerak punya. Bukan balik, kumpul sana tu kan. Kumpul sana, amboi nak balik saja. Dah tak turun ayam. Banyak pula cakap, banyak pula tanya. Kamu korang nak ajak kita turunkan dekat sungai. Tak boleh dia hidup. Air hidup. Kejap bang, saya screenshot. Okey, terima kasih info bang Kita dah potong bahagian atas ni, dua-dua bahagian. Begitu juga dengan bawah dia, kita potong dua-dua bahagian. Just tarik je. Tanggal tu isi tulang dia. Ya. Jadi okey ini. Sekarang ni kita nak pisahkan dia dengan kulit dia. Ni kulit dia ni kasar lagi ni. Ni. Ambil gambar. Tawak. Kayak macam tu je. Jadilah ikannya. Okey. Dia rasa pegang. Pegang rasa. Pegang. Dia tak ada kata tu. Dia tak ada bau. Isi dia pejal, dia tak berbau hanyir ke Tak ada bau hanyir. Tak ada bau hanyir. Kalau kita biar semalaman dia akan bau. Kalau bau kita buat tak ada bau. Dia keras. Isi dia ni sedap, keras. Dia pejal macam tu je. So yang busuk tu apa semua bukan dekat isi dia tak ada.